Rafizi Ramli. Rafizi Ramli sering disebut sebagai bakal Perdana Menteri Malaysia kerana kelantangan dan idea progresifnya. Beliau terkenal dengan penderahan isu-isu rasuah dan gaya politik yang berasaskan fakta serta data. Dengan latar belakang sebagai akauntan dan bekas jurutera Petronas, Rafizi dianggap mempunyai minda analitikal yang sesuai untuk memimpin negara. Dalam Pakatan Harapan, beliau dilihat sebagai pelapis kepada Anwar Ibrahim. Walaupun kadang-kadang dikritik kerana terlalu idealis, pengaruh Rafizi dalam kalangan anak muda amatlah kuat. Beliau mewakili generasi baru politik Malaysia yang mahukan integriti, ketelusan dan polisi berasaskan bukti. Jika terus membina pengaruh dalam parti dan mengekalkan sokongan rakyat, tidak mustahil Rafizi menjadi calon utama Perdana Menteri Malaysia pada masa depan. Nurul Izzah Anwar. Digelar sebagai Puteri Reformasi, Nurul Izzah sering disebut sebagai pewaris politik Anwar Ibrahim. Pernah menjadi ahli Parlimen Lembah Pantai dan Permatang Pauh, beliau memiliki pengalaman luas dalam politik nasional. Nurul Izzah terkenal dengan kelembutan gaya komunikasi tetapi tetap tegas dalam memperjuangkan hak rakyat dan isu keadilan sosial. Walaupun kini lebih aktif di belakang tabir sebagai penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri, ramai melihatnya sebagai tokoh wanita yang berpotensi besar untuk menjadi Perdana Menteri pertama wanita Malaysia. Cabaran utama beliau adalah untuk kembali ke gelanggang politik secara aktif dan membina pengaruh sendiri, bukan sekadar mewarisi legasi ayahnya. Jika Nurul Izzah berjaya membuktikan kepimpinan yang kukuh, beliau mampu mencipta sejarah baru buat Malaysia. Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin, bekas Menteri Kesihatan Malaysia, merupakan antara tokoh politik paling berkarisma di Malaysia. Walaupun tidak lagi bersama UMNO, KJ tetap popular dan berpengaruh, khususnya selepas peranannya yang menonjol semasa pandemik COVID-19. Beliau dianggap sebagai pemimpin berwawasan dengan idea moden tentang pembangunan negara, ekonomi digital dan keterbukaan politik. KJ juga mempunyai kelebihan komunikasi yang menarik minat golongan muda serta profesional bandar. Cabaran utamanya adalah untuk mencari platform politik yang kukuh selepas meninggalkan UMNO. Ada yang meramalkan beliau mungkin akan menubuhkan parti baru atau menyertai gabungan lain. Jika berjaya mengekalkan sokongan akar umbi dan mencipta momentum politik baru, KJ dilihat sebagai antara calon Perdana Menteri yang paling realistik dan mampu meraih sokongan merentas parti. Muhammad Azmin Ali. Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, bekas timbalan Presiden PKR dan tokoh utama dalam Perikatan Nasional, masih dianggap berpotensi tinggi dalam senario politik Malaysia untuk menjadi Perdana Menteri. Beliau mempunyai pengalaman panjang dalam kerajaan, pernah menjadi Menteri Besar Selangor, Menteri Hak Ehwal Ekonomi serta Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Azmin dikenali sebagai seorang ahli strategi politik yang bijak, walaupun reputasinya terjejas selepas langkah Sheraton. Namun, keupayaannya bertahan dalam politik arus perdana menunjukkan kekuatan dan daya tahan luar biasa. Jika Perikatan Nasional berjaya menguasai Putrajaya, Azmin dilihat sebagai antara calon Perdana Menteri yang logik, terutamanya dengan sokongan gabungan besar seperti Bersatu dan PAS. Siapa yang anda rasa paling layak untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia pada masa hadapan? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Fakta Dunia. Okey, continue. Tengku Zafrul Aziz. Datuk Seri Tengku Zafrul, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri, ialah antara tokoh teknokrat yang semakin meningkat dalam politik Malaysia. Dengan latar belakang sebagai bekas CEO CIMB Bank, beliau dianggap sebagai pemimpin berwawasan dan berpengalaman luas dalam dunia keuangan serta ekonomi. Walaupun bukan ahli politik tradisional, Tengku Zafrul berjaya menempatkan dirinya dalam kabinet di bawah beberapa Perdana Menteri berbeza, menunjukkan kebolehannya menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan politik. Sokongan kuat dari pengaruh korporat dan teknokrat menjadikan beliau antara calon realistik untuk merajui negara pada masa depan. Cabarannya adalah untuk membina pengaruh politik akar umbi dan mendapatkan legitimasi dan sokongan dari rakyat. Namun, jika Malaysia mahu pemimpin yang berorientasikan ekonomi, Tengku Zafrul berpotensi besar untuk dipertimbangkan sebagai Perdana Menteri. Ahmad Samsuri Mokhtar. Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar atau lebih dikenali sebagai Dr. Sam ialah Menteri Besar Terengganu dan tokoh muda PAS yang semakin mendapat perhatian di peringkat nasional. Dengan latar belakang akademik dalam bidang kejuruteraan aero angkasa, beliau dilihat sebagai pemimpin berwibawa yang berimej bersih,
sederhana serta dekat dengan rakyat. Dr. Sam mempunyai reputasi sebagai pentadbir cekap yang berjaya memimpin Terengganu dengan stabil dan berdisiplin. Dalam Perikatan Nasional, beliau dianggap antara pelapis utama selepas Tan Sri Abdul Hadi Awang. Dalam Perikatan Nasional, beliau dianggap antara pelapis utama selepas Tan Sri Abdul Hadi Awang. Gaya kepimpinan beliau yang tenang, berhemah dan tidak kontroversi menjadikan namanya sering disebut sebagai calon masa depan Perdana Menteri daripada Blok Pembangkang. Jika PAS terus mengukuhkan pengaruh di peringkat persekutuan, Ahmad Samsuri Pokhtar berpotensi besar untuk muncul sebagai tokoh kompromi yang boleh diterima ramai pihak. Abang Johari Tun Openg. Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Premier Sarawak, ialah tokoh politik berpengaruh dari Borneo yang sering disebut berpotensi besar memainkan peranan yang lebih besar di peringkat nasional. Sebagai Presiden Parti Gabungan Sarawak, GPS, beliau berjaya membawa Sarawak ke tahap pembangunan yang pesat dengan menekankan autonomi negeri, teknologi hijau dan ekonomi digital. Abang Johari dikenali sebagai pemimpin yang pragmatik, tidak terlalu suka kontroversi tetapi tegas mempertahankan hak Sarawak dalam persekutuan Malaysia. Beliau juga berjaya mengekalkan kestabilan politik negeri dalam suasana nasional yang sering bergolak. Dengan rekod kepimpinan yang teguh dan sokongan rakyat Sarawak, ramai melihat Abang Johari sebagai calon realistik dari Borneo untuk mengisi jawatan Perdana Menteri Malaysia satu hari nanti. Jika politik Malaysia bergerak ke arah yang lebih inklusif, beliau boleh menjadi simbol perpaduan antara Semenanjung dan Malaysia Timur. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Syed Saddiq adalah antara tokoh politik muda yang paling menonjol di Malaysia. Pernah menjadi menteri termuda dalam sejarah Malaysia, beliau dikenali sebagai seorang yang lantang bersuara tentang isu belia, pendidikan dan reformasi politik. Walaupun partinya masih kecil, Syed Saddiq mempunyai daya tarik luar biasa di media sosial dan di kalangan pengundi muda. Gaya komunikasinya yang mesra, jelas dan berani menjadikan beliau antara pemimpin reformis yang berpotensi besar. Namun cabaran utamanya adalah untuk memperkukuhkan parti muda dan membuktikan kemampuan memimpin di luar lingkaran populariti. Jika beliau berjaya membina kerjasama strategik dengan parti besar serta mengekalkan reputasi bersih, Syed Saddiq boleh muncul sebagai calon Perdana Menteri yang membawa wajah segar dan berjiwa belia ke dalam pentadbiran negara.